Okay lah, ni pendapat aku Lagi satu, the first one kita tak pakai mic, so korang akan dengar bunyi angin, bunyi burung di kereta. So minta maaf banyak-banyak Tapi apa-apa pun, aku nak cakap, aku nak cover balik kan. Dan aku nak cakap pasal harga ni, kalau dia kata tak kisah tu, pertama sekali kau kena tahu dia jenis macam mana orang yang peniaga tu. Sebab apa? Sebab dia, setahu aku, dia ada penyakit, dia tak boleh mengira. So kita kena faham benda tu. Pendekkan cerita, dia tu orang istimewa. So kita sebagai manusia, apa salah ni kalau kita support peniaga-peniaga macam tu kan. Kita support kan. Tapi kita pun tak tahu, takkan kita bodoh sangat. Takkan air jus demikian 1 cup, takkan kita tahu kan. Kita boleh letak harga kita sini, okay, 1 cup RM3. Okay, dah. Itu paling bangsa Tapi kadang aku tengok ada setengah orang, dia tengok macam tu, dia ambil kesempatan, dia bayar harga murah, 50% ada, 10% ada. Tak patut Kita, kalau niat kita nak menolong orang, walaupun dia macam tu, kita letak harga yang sepatutnya. Korang makanan yang mewah-mewah, makanan yang mahal-mahal, yang harga tak masuk akal, korang boleh support. Ini kan macam ni, takkan kau tak boleh support. Dan kenapa kau nak mertikaikan sah ke ataupun tidak, sedangkan mungkin niat dalam hati dia tak kisah kau nak letak harga berapa. Dan mungkin niat dalam hati dia ingin bersedekah. Kita kena faham niat dia tu. Kita jangan terus menghukum orang tu tanpa kita tahu kebenaran dalam cerita dia, dalam hidup dia. Dan sebab aku yakin dan aku percaya ramai manusia sekarang ni, kebanyakan dia suka menilai orang dari segi luaran. Diorang tak nak untuk memahami seseorang tu, dia suka menilai. So kepada adik Zulfan, dia jual jus mikai tu, aku nak cakap sikit kepada dia teruskan berniaga kan. Walaupun aku tak boleh pergi sana untuk support kan air dia, tapi teruskan berniaga kan. Ramai orang kat Malaysia ni yang hati baik dia akan support, mana yang hati buruk akan kecam. Dan terus sabar.